Raja di sebelah menunjukkan graf bagi taburan normal. Kebarangkalian yang diwakili oleh rantau berorek ialah 0.3415. Cari nilai K. Okey, kita tahu bahawa K itu ialah negative value. So, setengah ialah 0.5. Tolak 0.3415. Dia adalah yang ini. Okey. Bahagian sini. 1585. 1585. 1587. Tolak 2. Okey. So, dia punya jawapan ialah 1.001. 1.001. Okey. So, negatif 1.001. Okey. So, ini adalah kerana dia adalah probability Z kecil daripada K ialah 0.1585. So, dia kecil. So, negatif. Besar-besar dengan kecil-kecil, negatif. Okay.